Ramai yang takut ambil kad kredit sebab risau berhutang. Padahal masalahnya bukan pada kad kredit, tapi cara orang guna. Kad kredit ialah alat kewangan yang membenarkan anda membeli dulu, bayar kemudian. Maksudnya, bank tanggung dulu, kemudian baru anda langsaikan. Data dari Experian Information Services mendapati bahawa lebih 15% rakyat Malaysia kini menggunakan sehingga 75% limit kad kredit mereka. Ini menunjukkan ramai yang bergantung pada kad untuk perbelanjaan harian. So, kenapa masih ramai pilih kad kredit? Sebab kad kredit ni sangat membantu untuk urus tunai bulanan. Ibarat macam powerbank kewangan kita lah. Kita jarang guna, tapi masa emergency, dialah penyelamat. Bayangkan anda sakit dan perlu masuk wad, tapi hujung bulan baki tinggal RM20 je. Hospital pula minta deposit RM500. Debit card memang tak lepas, tapi kad kredit boleh tampung dulu sementara tunggu GL disahkan. Dari keselamatan pula, kad kredit jauh lebih selamat daripada cash sebab anda boleh block dan reverse transaksi kalau hilang. Ramai tak tahu kad kredit ni ada grace period 20 hingga 30 hari tanpa faedah. Kalau anda bayar penuh sebelum due date, penggunaan kad kredit memang percuma. Yang buat orang terbeban adalah bila bayar separuh masa itulah faedah mula dikenakan. Sebab kedua, kad kredit bagi anda cashback yang sangat berbaloi untuk belanja harian seperti groceries, minyak, bil dan online shopping. Tak payah tebus, tak payah isi borang, tak payah buat apa-apa. Cashback masuk automatik dalam penyata anda. Kalau pilih kad yang betul, anda boleh jimat RM30 hingga RM100 sebulan cukup untuk top up, minyak atau duit susu anak. Contohnya, RHB Islamic Cashback Credit Card I memang padu untuk makan dan groceries dengan cashback sehingga 10%. Kalau anda jenis ulang alik jauh atau kaki travel, RHB Shell Visa Credit Card I pula bagi 12% cashback minyak Shell antara yang paling tinggi di Malaysia. Dan kalau hujung minggu selalu makan luar atau shopping, Maybank Islamic Petronas Equine Visa Gold bagi 8% cashback setiap weekend. Pendek kata, cara guna yang sama tapi pulangannya jauh lebih berbaloi. Ramai yang tak sedar, kad kredit ni adalah cara yang paling mudah untuk bina rekod kewangan. Melalui penggunaan kad kredit, bank boleh lihat corak pembayaran anda. Tanpa rekod ni, pinjaman besar seperti kereta atau rumah susah untuk diluluskan. Sebab itulah ramai yang gaji kecil pun sebenarnya digalakkan ambil kad kredit asas sebagai permulaan bina skor kredit. Ada banyak kad kredit untuk gaji RM2,000 hingga RM2,500. Tak perlu cari kad yang fancy, cukup ambil yang asas, guna sikit setiap bulan dan bayar tepat waktu. Itu saja pun dah cukup untuk naikkan skor Sikris anda. Bila skor cantik, senanglah nak lulus pinjaman masa depan. Sekarang anda dah faham kenapa kad kredit penting. Jom kita tengok kad yang paling sesuai untuk gaji kecil dan patuh syariah. Pertama, CIMB Credit Card. Ia sesuai untuk anda yang banyak beli online. Dengan gaji minimum RM24,000 setahun, anda boleh nikmati 8% cashback untuk semua transaksi digital termasuk e-wallet, food delivery dan shopping luar negara. Tak perlu minimum belanja pun. Dan semuanya boleh urus terus melalui CIMB Click. Ringkas, mudah dan sangat mesra online shopper. Hong Leong Wise Card pula sangat berbaloi untuk gaji RM2,000 ke atas sebab ia beri sehingga 15% cashback untuk makan, barang dapur, petrol, online spending dan reload e-wallet. Untuk kategori lain, tetap dapat 0.2% tanpa had. Yuran tahunan percuma menjadikan ia pilihan terbaik bagi mereka yang banyak belanja perkara asas setiap bulan. Next, RHB Rewards Credit Card I. Kad kredit ni sesuai untuk mereka bergaji RM2,000 yang nak kad patuh syariah. Dengan konsep ujrah, anda boleh dapat sehingga 10% cashback dan rebak bulanan masuk automatik. Ada RHB Smart App untuk pantau reward dan contactless payment memudahkan transaksi. RHB Shell Visa Credit I pula ideal untuk pemandu tegar. Dengan pendapatan minimum RM24,000 setahun, anda boleh dapat 12% cashback untuk minyak Shell serta 5% cashback untuk groceries di Aeon, Giant dan Jaya Grocer. Yuran tahunan percuma sangat sesuai untuk mereka yang ulang alik jauh atau selalu travel. Kesimpulannya, kad kredit ni bukan musuh tapi mampu jadi penyelamat bila digunakan dengan betul. Kuncinya mudah. Pilih kad yang sesuai, belanja ikut perlu dan bayar penuh setiap bulan. Setakat tu je perkongsian saya pada kali ini. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh komen saja di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa follow Direct Lending untuk info pinjaman dan tips kewangan yang santai.